Khusus hari ini bagi saya sangat berjaya. Fastgrow Fertilizer, saya bermula pada tahun 2017. Khusus ini akan diadakan lebih luas lagi lah ke seluruh daerah di Sarawak sinilah. Menghadiri kursus ni, saya mendapat ilmu yang berharga. Program hari ini amat bermanfaat bagi saya sebagai penanam durian. So dari segi pembajaan diajar, segi racun diajar, memang baik program ni, sesuai. Yang diraikan para peserta kursus yang julung kali kita adakan di Sarawak. Tuan-tuan, puan-puan, rakan pemberita yang dihormati sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia izinnya maka kita dapat sama-sama berada di Dewan Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Roziana, saya dari Pedawan. Saya ada kebun durian yang terletak di Kampung Git Pedawan. Kursus hari ini bagi saya sangat berjaya. Sebab sebelum ini saya mengikut kursus sekurang faham sebab dia lebih kepada cara penanaman dan sebagainya. Jadi hari ini ialah perawatan dengan cara menggunakan baja dan ianya disampaikan dengan sangat teliti dan perlahan. Jadi kita boleh faham satu-satu dan kita catat pada nota yang telah disediakan. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Fastgrow dan PPNS kerana telah menganjurkan kursus yang sangat baik pada hari ini. Okey, saya Idris bin Haji Asun. Ya, saya dari Kabung. Saya antara pengguna terawal Fastgrow Fertilizer. Saya bermula pada tahun 2017. Kursus peningkatan ilmu dalam penanaman durian, penjagaan serta pembajaan, kawalan serangga dan penyakit. Kami mendapat banyak manfaat daripada sifu-sifu seperti Sifu Fauzan dan juga Dina Arif serta Syekh Abaya dan PPN Negeri Sarawak. Dan terima kasih kepada Datuk Ben Hamzah yang ketua eksekutif untuk SQ Fastgrow Fertilizer, dan terima kasih semua kepada rakan-rakan yang terlibat. Terima kasih. Saya Dom Sidi daripada Lundu, Sarawak. Saya hadir kursus ni buat oleh Fastgrow dengan PPNS berkenaan penjagaan pokok durian. Yang terbaik lah setakat ni yang saya hadiri kursus, pengalaman daripada Tra Tropika dengan durian montong tani, macam mana kegunaan baja-baja dia, racun-racun yang telah kami belajar hari ini adalah yang terbaik lah, dan disyorkan perbanyakkan lagi kursus yang macam ni lah supaya petani-petani di Sarawak tu orang kata lebih maju ke depan lah untuk berkenaan pasar durian. So harap Fastgrow meneruskan usaha ini ke seluruh Sarawak lah. Okey, terima kasih. Saya Encik Jimmy Najanting. Sebelum ini saya ada menanam pokok durian. Menghadiri kursus ni saya mendapat ilmu yang berharga, yang sebab penyakit semua dapat belajar baja macam mana diberi pendedahan baja, pendedahan untuk mengawal penyakit yang selalu masalah pada kebun-kebun durian ni. Itu, terima kasih. Okey, selamat maju jaya. Okay, nama saya Denny Lim, berasal dari Serian. Program hari ini amat bermanfaat bagi saya sebagai penanam durian. Cerita pasal racun pun banyak juga benda yang saya tahu sekarang. So, saya syorkan pada penanam durian di Sarawak supaya join program ini. Banyak benda yang boleh anda tahu. Sekian, terima kasih. Okay, nama saya Ngumbang Anak Kaling, berasal daripada Semunjan. So saya mengikuti program Fastgrow Fertilizer ni. Dia satu program yang amat baik sekali sebagai seorang penanam durian. Contohnya macam diri saya yang baru mencemahkan diri dalam program usaha untuk menanam pokok durian ni. So dari segi pembajaan diajar, segi racun diajar, memang baik program ni, sesuai bagi penanam-penanam durian yang baru berkecimpung dalam bidang tanian ni. Terima kasih.
Negara